Banyak Abel Effect ni. Bermula tahun ni kita rebrand AI property sebagai Abel Effect dan sebenarnya dia lagi sinonim orang kata. Dan kita tengok daripada sudut leads pun lagi banyak bila saya guna nama Abel Effect. Maksudnya Propnex adalah agensi property pertama yang kita buat sharing. So maybe apa awak tanya, apa Propnex? Apa bukan syarikat A, syarikat B, syarikat C? Propnex ni bagi saya walaupun dia satu company yang minority tapi dia solid. Dia solid sebab dia, saya tengok tim dia ni semua bergerak satu. Lepas saya poster ni amal agensi semua kan, oi hebat Propnex dapat AI property ni. Nanti kita guna Propnex kita. Sebenarnya bangunan yang dia buat tu 3 divisi tu tidak boleh menampung. So crack aja dinding-dinding dia buat tu. Sebab itulah sebab bila Propnex you all nak buat kepada industrial kena advice customer dia. Sebab ada bila cakap customer tu saya kata semua you property dia boleh advice apa. Tu is different spectrum. Lama tahu saya gerak saya tadi pakai. So maybe saya nak sharing tentang berkenaan dengan poin-poin kan adalah tuan lain. Saya tak kenal pun bila saya sosial apa. Tapi saya submit pada TDPR. Jadi kami cek dulu kemaju. Kami cek tu berapa unit. Okey, baru. Kalau Syahibah lain tak report tak salah. Jadi boleh kita kat atas satu. Kalau 1 dari 5 tu boleh juga. Boleh juga. Dia 5 dah kat atas tu formula tu. Dia selepas tu putih. Ada wajib tu. Sehari selepas tu boleh buat dah. Ada customer lesson clean. Yang 10 main dah gitu. Alah dah. Enggak ada timing dia. Dia ada timing sehingga kalau DLP tak setahun. Kalau report diterima kan macam si Amir Raya Adi setahun lah. Tapi di Kelantan kebanyakannya nebuleng besar. Tak pernah itu buat orang. Ya saya daripada sudut konsep saya buat rumah. Saya tak boleh saya mas. Kalau saya 2 tahun dia setahun setengah dia cek defect. Dia tak defect kita dulu setahun setengah. 5 dia 741. Tahun ni saja 597 rumah. Ni 597 hari ni ada berbaki lagi. 4 rumah kita renovate, 1 rumah kita punya. Sesekian rumah. Selalu ada ni kadang-kadang information ni. Kalau dia for air kena, kita kena berhukum. Okey. Kalau dia cat dah, air tak diserap. Tak cek siku ke. Ini letak kat corner je. Ini ni. Kita telah ni. Nak dia nak naik tinggi ni. Dia makin halus itu. Mid right. Kita nak cek. Ni ada kalian, ukur dia. Yang 1 2 3 4 5. Dalam itu boleh cek tapi supaya yang perayaan nak. Ini kita tak nak cek dengan model lah. Kalau ni kita cek lah. Leaking ke tak? Bersih ni poket. Hari tu leaking. Leaking kita kat hari. Kau tanya kerek dia. Tidak ever. Ya, ini dia boleh. Ini memang baik orang kita. Ya, ini baik kalau kita pakai. Jadi tak boleh kita butuh tu. Orang dia tu apa pula? Ini on. Dah bagi dia off sini. Dia wayar kena off sini. Oh, kenapa ibu dia baru? Betul. Tu ibu ada. For review. Kita bagi kita. Apa tak? Apa review? Mati betul. Nak ada terus ni. Iya, ada jeng tu tu. Iya. Apa? Kalau saya tak makan. Komen. Ini alat ni Paling mudah berada. Paling mudah. Ni kat India ni. Kat Umi ni kita tak building aja. Dia. ini tak ada alat ni. Oh, tu permukaan tu dah ada tanah. Dalam kotak. Ni yang dia dalam kotak ni. Dekat Pada ijat ni. Ni kotak ni, kotak ni. Ini mesti dia tak ada tanah. Tanya dia dengan dia. Ada dengan dia ni. Yang ibu. Dan kalau dah tengok ada inspector, dia di rumah tu, dia buat gini. Alas mana? Pak Iman suat dulu. Dia kena Oh, nak. Dia kena swat.